Kita ada Raja Formula dulu, sekarang dah tubuh ada parti baru. Dan kita ada Perdana Menteri yang mempunyai kuasa penuh sekarang. Kan, yang dalam ucapan dia mengatakan dengan jelas, semua orang faham, hari ini merintah, esok minyak boleh turun. Dan kita ambil contoh krisis yang berlaku pada baru ni lah. Dan krisis yang berlaku pada baru ni apabila berlaku perang di antara Amerika dengan Iran. Kemudian kita tahulah banyak minyak diimport ke Malaysia ini melalui Selat Hormuz. Kan, Selat Hormuz. Okey, itu yang pertama. Kan. Jadi persoalan dia mudah, yang kita kata yang pertama, kita ambil isu yang pertama, harga minyak dunia. Kan. Jadi harga minyak dunia pada masa perang itu adalah sekitar 120 dolar Amerika, di antara 120 hingga 100. Ni yang baru ini. Bila berlaku baru ini, harga minyak diesel nasional melompat sampai kepada RM6 lebih. Dan RM6 lebih. Sedangkan masa Najib Tun Razak memerintah negara kita hari itu, harga minyak dunia 160 USD, dolar Amerika. Kan. Harga di pam hanya sekitar RM2. Padahal tu naik 10 sen dan 15 sen. Tapi masa tu kita bising benar. Kita buat pula analisa bahawa kita ada pengeluar minyak dan sebagainya. Tapi tak apalah, kita tak mengeluar minyak dan sebagainya. Kita tengok ini, perbezaan ini pun kita dah nampak. Nampak satu tata kelola yang boleh dipertikaikan kewibawaan PMX ini. Di bawah kerajaan PMX ini.